pula yang gerak-gerak dalam mulut aku ni? Akulah Gigo. Aku ditugaskan untuk merosakkan gigi yang tak bersih macam gigi Abu ni. Aku pula Gogo. Kerja aku menakutkan budak-budak yang sakit gigi. Tak guna hantu gigi. Tak ada gigi lain ke nak kacau? Kacau lah gigi dol ke, gigi usop ke, gigi sing ke. Yahoo! Mari kita bersenam untuk menyihatkan badan kita sambil merosakkan gigi orang. 1, 2, 3, lompat. Aduh, bertambah berdenyut gigi aku ni. Aduh, sakitnya. Aduh, Mak, Abah, sakitnya. Mak, tolong. Abah, tolong. Aduh, mana pula perginya diorang ni? Gigi ni pula, pasal apalah malam-malam buta ni dia sakit? Esok siang tak boleh ke? Pasal apa Abu malam-malam buta ni kamu terpekik-pekik minta tolong ni? Gigi Abu sakit lah, Abah. Macam nak pecah rasanya. Lah, sakit gigi rupanya. Ingat apa tadi? Itulah. Orang suruh jaga gigi baik-baik, kamu buat tak tahu aja. Sekarang kan dah sakit. Dah lah, esok kita pergi cabut gigi tu. Cabut gigi? Abu tak nak lah, Abah. Tak apalah, Abah. Dah hilang dah sakit gigi Abu ni. Hai, baru tadi terlolong-lolong sakit. Bila cakap nak cabut gigi terus baik pula? Entahlah, Abah. Tiba-tiba je sakit tu hilang. Dah lah tu, pergi tidur. Tak payahlah kamu buat kerja sekolah tu. Lagipun dah larut malam ni. Agaknya tak ada ke cara lain nak baikkan gigi ni selain dia cabut gigi. Takut aku jumpa doktor. Nanti dia cabut semua gigi aku. Langsung aku tak ada gigi. Apa pula kerja budak kecil ni? Tak tidur lagi ke? Abang, jom kita main peran-peran nak? Oh, mainlah seorang-seorang. Abang sakit gigi lah. Abang tak mau main. Orang ni Indian kan, Abang? Kalau dia perang, dia pakai panak. Lepas tu, dia panak orang macam ni, Ininya aku malas berurusan dengan budak-budak ni. Aduh, sakit balik gigi aku ni. Tergegar macam orang bergendang. Mari sini kau. Abang, apa ni? Janganlah tarik-tarik. Orang nak main lah. Takkan saya shoot pun nak marah. Kau tahu tak, disebabkan panah kau ni lah gigi abang sakit balik. Apa pula abang ni? Kan abang dah kata jangan kacau abang. Sekarang biar abang jadi Red Indian. Apa rasa kau bila abang panah kepala kau? Macam ni. Mak, abang buat dia. Aduh, bisingnya. Diamlah. Wah! Abu, bangun nak minum air ni? Minum air. Gigi kau sakit lagi, Abu? Mak. Dari malam tadi. Sakitnya denyut-denyut lah. Abu tak tahan. Itulah, Mak suruh jaga gigi. Kau buat tak tahu saja. Sekarang tengok. Siapa yang sakit? Gup. Macam mana nak hilangkan sakit gigi ni, Mak? Senang aja. Besok pergi klinik, cabut gigi tu. Tak ada cara lain ke, Mak? Selagi tak cabut gigi tu, selagi itulah dia sakit. Mak, kalau kita tak cabut gigi ni, tak boleh ke? Boleh juga, tapi makin banyaklah gigi rosak dalam mulut kamu tu. Mak, Abu rasa gigi Abu ni dah baik dah. Tak payahlah pergi klinik esok pagi, Mak. Budak ni, bila orang suruh jumpa doktor, terus baik pula gigi dia tu. Kalau kau tak mau cabut gigi tu, dahlah. Malam nanti kalau sakit, Mak tak tahu. Sudah, pergi tidur. Baiklah, Mak. Abu nak tidur lah ni. Oh, gigi masih sakit lagi ke, Abu? Siapa korang ni, Kami bayangan gigi kamu. Hehehe. Itulah, lain kali ambil tahulah sedikit tentang kami. Kami akan rosakkan gigi kau satu persatu sebab kau tak pandai jaga gigi kau. Esok, kalau kau pergi ke klinik gigi tu,
doktor akan congkel semua gigi kau dengan pisau. Cabut gigi dengan pisau? Si doktor akan dudukkan kau atas kerusi tinggi dan ikat tangan kau. Kamu nak cabut gigi, Abu? Baguslah. Saya baru selesai mengasah tadi. Kamu dah sedia? Saya pun dah lama tak cungkil gigi orang. Saya suka dengan orang-orang yang malas jaga gigi macam awak ni. Alamak, matilah aku kali ni. Tak bergigilah aku seumur hidup. Doktor ni nampak semacam aja. Ini barang-barang yang saya gunakan untuk kerjakan gigi awak tu. Yang mana satu nak saya gunakan dulu? Pisau rembuk? Apa ni? Doktor gigi ke tukar rumah? Habislah seluruh riwayat gigi kau, Abu. Lepas doktor congkel keluar semua gigi kau, engkau tak payah risau nak jaga gigi lagi. Sebab engkau dah tak ada gigi. Lagipun, orang macam dia ni memang layak tak ada gigi. Padan muka kau, budak-budak dah jadi nenek. Kau tahu tak apa doktor gigi nak buat mula-mula? Oi, janganlah nak menakutkan aku. Aku tengah sakit ni. Sebab sakitlah gigi awak mesti dicabut. Dah bersedia? Sebelum apa-apa terjadi, lebih baik aku cabut. Alamak, besarnya pelayan. Saya ingat gigi aku ni gigi gajah ke? Tolong! 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 Tak mau, Mak, tolong! Alamak, mimpi rupanya aku. Aku tak mau pergi klinik esok. Sakit gigi pun sakitlah daripada langsung tak ada gigi. Semalam aku sakit gigi, mak aku suruh pergi klinik, cabut. Aku tak mau sebab orang kata doktor cabut gigi guna pisau. Pisau rainbow pula tu. Mana ada orang cabut gigi guna pisau? Orang cabut gigi guna mesin lah. Dulu pun pas sakit gigi juga, doktor cabut tak sakit pun. Iyalah, Bu. Belum pernah terjadi dalam sejarah pergigian doktor. Cabut gigi pakai pisau. Iya, malam tadi aku mimpi doktor gigi tu nak congkel semua gigi aku keluar. Amma, itu macam kabu. Doktor gigi tu bukan congkel gigi kita. Cabut aja. Itu pun tak sakit sebab dia dah karut bius. Lagipun, apa guna gigi banyak-banyak? Tengok macam gosok. Gigi dia sekejap ada, sekejap tak ada. Senang gosok apa? Aku dah 2 kali cabut gigi. Tak mati pun aku. Engkau lah, Usop. Engkau dah ada pengalaman. Aku ni baru pertama kali nak cabut gigi. Mana aku tak takut. Dalam mimpi aku semalam, doktor tu akan letakkan aku dekat kursi tinggi. Lepas tu diikat tangan aku supaya aku tak lari. Lepas tu doktor tu tunjukkan alat-alatan cabut gigi dia. Kau tahu, dia nak cabut gigi aku guna pisau. Ayo, pakai pisau kah? Ini macam aku pun takut juga, woi. Itu cuma satu kemimpian saja, Bu. Lagipun, kalau satu gigi saja sakit, takkanlah semua gigi nak cabut. Kalau macam tu, semua orang di Malaysia ni tidak bergigi. Korang ni tak fahamlah apa yang aku cakapkan. Korang tak sakit gigi macam aku. Korang tak tahu. Sudahlah, korang semua tak kesian kat aku. Semua nak suruh aku cabut gigi. Yang sakit hati, aku, bukan korang. Dahlah, aku nak balik lah. Oi, Abu. Anak lelaki apa kau ni, Cabut gigi pun takut. Relax sikit lah, brother. Apa ni? Aduh, sakitnya gigi aku ni. Aduh, bertambah berdenyut rasanya. Aduh, sakitnya. Aduh, sakitnya. Hantu gigi ni dah berpesta ke dalam mulut aku ni. Aduh, apa pula sakit sangat gigi aku malam ni. Hai, Abu, sakit gigi? Pergilah jumpa doktor. Biar dia congkel gigi kau semua nak. Nanti tak sakit lagi.
Kau ni penakut lah, Bu. Yelah, badan aja besar. Tapi penakut. Hoi, korang jangan tambah lagi tension aku ni ya. Kau tak nampak ke aku tengah sakit ni? Hehehe. Relax lah, Bu. Jangan marah-marah. Nanti bertambah sakit lagi gigi kamu tu. Diam! Hai, sibuk betul aku sejak ke belakang ni. Main golf pun tak sempat. Tepi kejap, bang. Kau tak tahu penangan pukul aku ni. Kau tengok pukulan bekas suara golf ayam jantan sedunia ni. Pukul betul-betul selebet. Jangan sampai terkena kepada aku. Aku ni kalau pasal golf, bukan nak cakap lah, bang. Belum ada lagi ayam jantan di balik contoh ni yang boleh challenge aku. Agaknya kau pukul bola tu boleh ke masuk dalam lubang tu? Mesti masuk punya. Kau tengok kan aku dah kata mesti masuk punya. Kalau dah tera tu tutup mata pun boleh masuk. Lubang besar kawah boleh lah. Suara siapa pula tu? Kesian aku tengok si Abu. Cabut gigi betul. Aku ingat kita kena fikirkan taktik menipu si Abu tu. Sampai dia nak cabut gigi dia. Kau mahu menipu dia macam mana, Sob? Tak boleh tengok orang senang sikit. Baru nak tengok sikit, dia orang dah ngacau. Budak-budak tu memang macam tu. Orang nak beriadah pun tak boleh. Aku rasa dalam bidang tipu menipu ini Usop lebih master lagi. Engkau kelentong dia. Mula-mula nanti kami backing belakang kau. Sob, kau kan ketua kami. Lagipun biasanya idea kau mesti jadinya. Ya ke? Aku tahu. Mak aku pun cakap aku ni otak penipu. Hoi Abu, apa buat seorang-seorang tu? Mimpi apa korang datang rumah aku ni? Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa lah, Bu. Kami cuba mau memastikan yang engkau masih dalam keadaan stabil dan bergigi. Kita kan kawan. Kau sakit, mesti kita ziarahnya. Abu, kami datang ni nak beritahu kau yang kami dah cipta satu permainan rahsia. Canggih Kalau kau nak tahu, dalam proyek Sonto ni, kita saja yang tahu permainan rahsia tu. Permainan rahsia? Rahsia apa pula ni? Beritahulah aku. Kalau kau nak tahu permainan rahsia ni, usul yang cipta. Kita orang dah cuba dah. Mengancam permainannya. Abu, tapi permainan rahsia ni hanya untuk orang sihat macam kami je. Abu, kau kalau kau nak join kita orang, boleh juga. Tapi ada satu syarat. Kau mesti cabut gigi kau tu dulu. Barulah seronok main. Cabut gigi? Aku tak mau. Tak main pun tak apa lah. Sudahlah geng. Jom kita belah lah. Orang macam ni, mana boleh jadi geng kita? Penakut. Baik kita pergi main permainan rahsia tu. Lagi seronok. Yalah, buang kawan saja si Abu ini. Woi, nak ke mana tu? Nantilah dulu. Sob. Janganlah pergi. Aku main-main je tadi tu. Aku nak ikut sama main boleh? Korang bagi tahulah apa permainan rahsia tu. Alah, takkan dekat aku pun nak rahsia-rahsia kot. Kan aku dah cakap permainan rahsia tu untuk orang sihat saja. Kalau kau nak main, cabut dulu gigi kau tu. Iyalah Bu, kami mau main dengan spesies orang saja. Bukan spesies takut cabut gigi macam kau. Lagipun tak syok lah main dengan orang sakit gigi macam kau. Nanti sikit-sikit nangis. Sakit gigi, nangis. Boring lah. Kalau tak cabut gigi, tak boleh ke? Main guna kaki, bukan gigi Sob. Tengok, dia sudah tunjuk muka 15 senja. Tak apa, Sob. Ke sini biar aku yang selesaikan. Kami beri masa 2 hari untuk kau mencabut gigi kau tu. Kalau engkau tak cabut juga, aku rasa nama engkau akan terkeluar dari senarai geng Usop Sontorian. Keputusan adalah muktamad. Segala surat menyurat tidak akan dilayan. Jom masuk. Jangan buang masa lah.
Kita pergi main lagi bagus. Dia ada duduk rumah melayani gigi dia tu. Yelah, aku pun dah boring dengan budak ni. Sob, kau janganlah pergi dulu. Dia tahulah aku apa rahsia tu. Korang jangan ada dera aku macam ni. Dia tahulah. Kita kan kawan. Kan? Okey. Aku janji aku cabut gigi aku ni. Pergilah. Apa tunggu? Korang janganlah main dulu tau. Tunggu aku pergi cabut gigi dulu. Jangan dia. Kesian gitu kita punya kawan. Mak! Oh, Mak! Mak! Mak, Abah mana? Mak tak dengar ke? Abah mana? Abu nak ajak Abah pergi klinik gigi ni. Yang kamu terjerit-jerit ni kenapa? Cakap pelan-pelan bukannya Mak tak dengar. Abu nak cepat ni, Mak. Abu nak ajak Abah pergi klinik gigi. Abu nak cabut gigi. Abu nak sakit ni. Ayah kau kan ke kebun. Tunggulah dia balik kejap lagi. Apa pula tabiatnya kau ni, Bu? Tiba-tiba je nak cabut gigi. Dulu ke main takutnya lagi. Eloklah cabut gigi tu. Nanti boleh tumbuh gigi baru. Lagipun bukannya sakit cabut gigi tu. Mari sini Mak tengok. Mak, maafkanlah Abu kalau ada apa-apa yang terjadi masa Abu cabut gigi tu nanti. Macam nak pergi pembedahan pula budak ni. Ya Allah, kuatkanlah iman dan gigiku ini. Janganlah terjadi apa-apa yang tidak diingini. Amin. Hai Abu, apa khabar? Saya Dr. Gigi. Awak jangan takut cabut gigi. Bukan sakit, macam gigit semut aja. Mula-mula kita kena cucuk dulu dengan bius. Nanti cabut tak sakit. Sekejap ya, saya nak ambil ubat. Amboi, besar jarum. Habislah tembus mulut aku ni. Hai Abu, kau dah lupa apa yang kami ceritakan tempoh hari? Jaga-jaga sikit Abu. Tadi aku nampak ada budak tu berdarah-darah mulut dia sebab doktor terpotong mulut dia sekali. Cuba kau tengok mana pergi doktor tu. Dia kata dia nak pergi ambil ubat, tapi sebenarnya dia tipu kau. Kalau kau nak tahu, dia tengah ambil pisau tajam. Dia senang nak cungkil semua gigi kau. Hoi, kau jangan nak takut-takutkan aku lagi. Tak heran semua tu. Apa nak jadi, jadilah. Aku tak peduli. Kurang-kurangnya, bila aku cabut gigi, gigi tu boleh tumbuh balik. Fuh, pergi dari sini, jangan ganggu aku. Tolong! Abu, awak cakap dengan siapa tadi? Awak dah sedia ke? Boleh kita mulakan sekarang? Sekarang, kamu sandarkan kepala di kerusi. Pandang ke atas dan buka mulut. Kalau awak takut, tutup mata tu. Ya Allah, selamatkanlah hamba-Mu ini. Amboi, Yusuf! Serennya engkau melayangkan layang-layang itu. Dari mana engkau mempelajarinya? Kat London. Oh, jauhnya. Tidak termampu aku pergi ke sana. Dewa Sob. Acik engkau aja yang main. Bagilah aku pula. Engkau ni sibuklah Belu. Bila dah terbang, baru engkau nak pegang. Masa naikkan tadi, engkau tak nak pula. Hai kawan-kawan, boleh aku join sekali? Sekarang aku dah memenuhi syarat korang. Tengok aku dah cabut gigi. Ya ke? Bila kau cabut? Tak sakit ke? Abu. Macam mana engkau boleh jadi seberani itu? Engkau sudah bertaubat kah? Alah, bukan sakit. Macam digigit semua aja. Lagipun aku kan terkenal dengan kekuatan dan keberanian. Aku dah cabut gigi aku dah. Sekarang korang kena beritahu apa dia rahsia tu. Rahsia apa, Bu? Alah, rahsia tempoh hari yang korang cerita dekat rumah aku tu. Korang kata kalau aku cabut gigi aku boleh tahu rahsia tu. Apa dia? Kalau kau nak tahu rahsia tu, tak ada pada aku. Tapi ada pada layang-layang yang aku main ni. Kau nampak tak surat yang melekat tu? Dalam tu ada tertulis rahsianya. Bagilah tali layang-layang tu dekat aku, Sob. Kalau tak, macam mana aku nak turunkan layang-layang tu? Bagi sini lah, Ustaz. Biar aku yang menurunkan layang-layang itu. Nah, ambil tali ni. Alamak, itu pula tali layang-layang ni. Habislah. Sarizah, aku berpendapatlah. Kalau aku boleh terbang, aku rasa aku boleh menyelamatkan layang-layang tersebut.
Diamlah kau, Sing. Orang tengah susah hati ni. Aku tak kira. Aku mesti dapatkan air layang tu. Walau apa pun terjadi. Kalau tak, sia aja aku cabut gigi aku. Oi, Abu. Mana kau mau pergi? Oi, layang. Mana kau nak lari, ha? Ya! Mana pula jatuhnya layang-layang ni? Ha, itu pun dia. Yes, jatuh juga kau ya layang-layang. Nanti kau. Ya! Macam mana layang-layang ni boleh lari? Yes, tak guna layang. Kau nak gurau dengan aku ya? Nanti kau selebek. Ini dah selip di mana ni? Dah nak gerak. Panjang pula tu. Oh, selebek. Mana kau nak lari, ha? Oi, jangan lari. Macam mana kacang boleh berjalan melalui aku? Terbang pula tu. Magic ni. Alamak, ini dah kes berat. Ha, padan muka kau. Tuli layang-layang aku lagi. Kecap lesi muka kau selebek. Macam mana agaknya nak turunkan layang-layang ni balik? Menyusahkan betul lah. Cuba aku balik slipper ni. Manalah tahu kok kena. Ya! Alamak, benda rupanya. Ini kalau tahu kat apa, mana tu? Tiup. Aduh, kena pula tu. Asal makan super ayam pula tadi. Padan muka kau. Nyeksakan aku aja. Bak sebalik layang-layang tu. Oh, sedap. Kau ni betul-betul hidup menyusahkan orang aja. Kau tu ayam. Mana boleh main layang-layang? Hei, umpama mimpi dalam mimpi aku rasa. Ha, itu pun layang-layang tu. Akhirnya rasa ini menjadi milik aku. Ha? Manalah si Abu ni? Kesian pula tengok dia. Tu nampak macam Abu. Mesti dia sudah dapat surat tu. Tak guna punya kawan-kawan. Hoi, siapa punya idea ni, ha? Korang memang saja nak mengenai aku. Bukan macam tu, Abu. Kami sebenarnya nak tolong kau. Cuba kau fikir. Kalau kami tak buat taktik macam ni. Mesti sampai sekarang, kau masih lagi sakit gigi. Iyalah, Bu. Kami bukan nak menganiaya kau. Kami cuba mahu menyelamatkan gigi kau saja. Lagipun, Abu, kawan dengan kami lagi bagus dari kawan sama itu doktor gigi dalam mimpi kau. Sekarang tengok. Dengan kepintaran Wusop and the gang, maka kesakitan gigi kau dapat dibaik pulihkan. Betul juga ya. Sekarang aku dah tak sakit gigi. Lainlah macam dulu. Ha, lepas ni dah tak ada rahsia lagi. Sebab kau dah tak sakit gigi lagi. Terima kasihlah kawan-kawan kerana menolong aku. Hoi, Usop, Abu. Jom kita pergi tepi sungai lagi bagus. Marilah Wusop, Abu.